Jalan-jalan ke Kuala Ganda. Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel Muhammad Iskandar. Hari ini saya akan buat konten iaitu prank member saya. Kebetulan pada malam ini saya ada satu perlawanan bola dengan kawan-kawan saya. Jadi saya akan call member saya untuk memberitahunya bahawasanya saya tidak jadi bermain untuk last minute. Kita tengok apa reaction member saya tersebut. Orang yang pertama kita akan call, kita akan cuba try call seorang ni. Kalau dia angkat lah. Selalu diorang semua ni bawa busy ni tak angkat ni. YouTube. Mungkin saya akan cuba call untuk 2-3 orang sajalah sebab takut terkantor nanti. Kita try call seorang ni, kalau dia angkat lah. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, WPT. Amin. Ang berada dekat mana sekarang? Ada dekat ekogram Dior ni. Aku sebenarnya ada sesuatu nak memberitahu dirimu. Apa dia? Sebenarnya aku tak jadi bermain sebab ada last minute punya plan. Tak apa lagi tu. Tapi yang pasal cameraman tu, apa pun nanti aku call lah, suruh dia pergi kat Air Padang tu. Okey. Okay, sorry Amin. Okay, bye. Atas terus. Okay, thank you. Okay, itu orang pertama. Itu orang pertama. Kita try ke orang kedua pula. Barangkali mungkin kita call 3 orang sajalah untuk mengelakkan tu. Orang cepat tahu. Tapi kali ni confirm angkat. Kali ni kita try call ni. InsyaAllah confirm kali ni dia angkat. Hello, Assalamualaikum. Pula. Ya. Demo ada dekat mana ni? Kawan ada dekat 20 minit lagi. 10 minit lagi. Oh tu benarnya. Hello, dengar tak? Ya. Benarnya kau ada something benda nak cover ke Sekmong? Bahawasanya terlebih dahulu kawan nak minta maaf sebab kawan rasa kawan dok jadi main sebab ada last minute punya kerja. Ya. Hello, dengar. Ya. Ni kawan nak minta maaf sebab kawan dok jadi main sebab ada hal last minute. Tapi orang tak jadi pun. Semua tak jadi ke ni? Bukan, kawan seorang je. Demo tak jadi main. Tapi Sekmu jangan risau. Game tetap akan berjalan. Amin pun sudah ada dekat Echo Game Uduan. Bab jadi bab kameraman semua on je. Ya. Okay, sorry deh, maaf. Okay, Assalamualaikum. Okay, itu orang kedua. Sebenarnya prank call ni poin pertama. Poin keduanya, kita akan mungkin kalau rajin kita akan rekod kat sana, kita akan tengok reaction diorang macam mana. Kalau rajin lah, sama-sama lah tunggu dan lihat.
Saya rasa itu sajalah kot. Sekarang saya nak gerak. Sekian. Jumpa lagi. Okey, kembali lagi kita. Sekarang kita sudah sampai di Padang. Bersambung poin yang kedua tadi. Kita akan tengok sama ada diorang terkejut ke tak. Sebab tadi saya ada prank call memberitahu bahawasanya saya tak jadi datang. Saya tak nak masuk. Jaga. Jadi kita tengok operation anda. Operation anda kena plan. Okey, kita dah sampai Dia tipu aku. Ada 2-3 orang ke dia tipu tadi? Bos, sekarang tu jangan lupa subscribe tau. Sekarang tu mula. Tak mulut. Okey, sekarang kita dah sampai Padang Itu adalah isi diorang. Diorang gelak tengok muka yang handsome ni. Jangan lupa subscribe kan. Dalam minyak. Kenapa? Kenapa? Jadi saya rasa itu sajalah kot. Itu sajalah saya rasa Masalah ni video note. Itu sajalah kot saya rasa. Rambut. Jadi sampai sini sajalah. Bantun. Pantun. Okey Apa pantun? Pergi ke tempat orang sebagai tetamu. Bye bye, jadi calon menantu mamamu. Assalamualaikum.